Gimana gimana? Nah gimana? Ramai orang pagi ni nak pergi ke Pulau Redang. Rendah lagi dengan apa-apa je kalau yang menarik. Ya, Ipe ya. Okay, Assalamualaikum. Sekarang ni kita nak ada buat aktiviti keluar dia sikit. Kita tengok apa yang berlaku petang ni. Halo, Assalamualaikum tu. Saya main pasir. Mana? Abang kenal dia ni sampai dah. Aktiviti budak-budak.
macam tak berapa cantik ah. Sekali turun ni habis ni. Akhirnya, hujan. Oh, hujan ah. Hujan ah. Aduh, sakit. Kacak ni bagus ni. Oh, besar je. Betul. Oh, baik. La ilaha illallah. Ikut kat dagang. Tofan tu. Sini ya. So, kita nak pergi makan malam. Makan malam, makan tengah hari dan sarapan pagi disediakan. Jangan. Menu yang ada. Okey, kita makan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pada hari ini hari Sabtu 24 hari bulan. Kita akan sarapan dulu, lepas tu kita nak buat aktiviti tengok penyu dan snorkeling. Naik boat lah. So stay tune. Maya makan apa? Sayang. Ya. Maya makan apa? Nasi lemak. Sarapan nasi lemak tu. Kita ambil lawak dulu. Okey. Maya, pakai apa tu?
Kenapa? Supaya tak terbakar kulit kena sunburn betul? Oi. Oi. Pedang legun. Ayah, sini loh. Ayah pergi ke Maya. Kenapa? Sini, nak naik buaya lagi satu tu. Ni lah dia Maldives apa? Maldives Pulau Redang. Bola rendang. Air dia hijau.
lokasi seterusnya kita nak tengok. Ini namanya Pulau Lima. Pulau Lima kita nak tengok karang ni dengan ikan-ikan kecil di sekitar karang. Kita tengok kejernihan air dia. Masya-Allah. Okey. Jadi kita tunjuk view dalam air. Ada ikan. Nampak macam tak ada ikan. Tapi banyak kan nampak. Oh yo. Kalau biru ada. Limau ada. Nampak ikan, ikan. Ikan kecil. Yuk kita turun, kita tengok apa yang ada dalam air. Okey. Lokasi seterusnya. Korel ke tapi dalam sikit. Ni Honda nak tempat kita ni kai. Nama ke apa ni? Ni paku nama paku. Paku. Buat tadi di Pulau Lima. Sempena Yang apa tu sembang. Yang kedua penyung. Yang ketiga Pulau Lima. Yang keempat sini paku. Sini ada hok pada cati bakar ah. Dia kena di depan tu lah. Kerana kalau hok bandar benang boleh ke depan dia dia tutup mati dah. Program masih lama. Kita pergi shopping nanti di Moyang tu Moyang. Kita cuba. Ya. Okey, Assalamualaikum. Selepas letih kita dah main dengan penyu, dengan tengok karang laut. So time tu makan. Pergi makan dulu. Makan disediakan termasuk dengan harga bayaran. Makan jom. Masuk tangan. Let's go, kita pergi makan. Assalamualaikum. Selamat hari petang. Petang ni kita ada sekalika sikit kita tengok budak-budak main. Kita ada sekalika petang ni. Lepas kita main sukalika baru kita mandi pantai. Bawa budak mandi pantai. Ini petang yang terakhir. Besok pagi kita dah check out. Kawan, mantap kan? Okey. Okey, kita. Ayah tutup. Cepat. Ayah saya tutup. Apa ngah alu? Yang pandang dengan terlaki. Terlaki.
Tiga minit kan? Buat sini sama tu mana? Buat sini sama dekatnya tu. Oh patut. Patutlah. Bagi tinggi. Okey, kawan tu. Oh, kawan tu tahu sekali. Okey, assalamualaikum. Ni adalah malam terakhir kita ada dekat Pulau Redang ni. So tengah kemas. Besok pada pukul 9.30 kita dah kena check out dan naik ferry menuju ke JT Tamadun Islam. Dan kita ambil kereta dan kita terus balik ke Johor.
Ya. Cakap sini meh. Seronok tak? Cakap seronok ke tak? Di sini. Seronok tapi macam nira Jangan lupa montor dengan subscribe. Okey. Cakap itu siapa? Pak Ngah. Akil. Apa Akil pula? Kalau bangga. Okay guys. Ya. Main nak balik ke? Mainlah pakai baju cantik. Dan rambut pun cantik. Ni hari terakhir sebelum kita naik ferry. Kita sarapan dulu. Ayam muka mainnya tak bakar ke? Ni hari terakhir. Lepas tu kita nak balik. Buat masing-masing. Ayam muka mainnya tak bakar? Muka. Dah. Dah okey. Seronok je di sini. Ya, tapi macam ada pantai. Special. Dia naik bot. Ya. Tengok ni. Kita pergi sarapan dulu. Kita tengok hari ni menu apa. Semalam nasi lemak. Hari ni apa kita tengok. Hari ni kita ada nasi goreng. Nasi goreng dengan bihun. Kita makan. Kita berpisah nak sini. Ada yang pergi ke JT Malang, ada yang ke JT Taman Darul Islam. Ada orang yang pergi dulu ni ke Marang dulu, JT Marang. Kita berpisah nak sini. Assalamualaikum. Nah guys, so sekarang sekian sajalah percutian kita di Redang ni. So kalau kita tengok tu JT sudah sampai untuk ambil kita orang bawa ke JT Taman Darul Islam. Okey. Mana cak mana? Kita nak balik Ya, ada pondok. Okay, next time kita datang lagi ke sini. Okey. So doakan kami selamat pulang ke tempat masing-masing. Assalamualaikum.